puasa. Yang kita cari pahala. Semua. Tapi banyaklah cobaannya di antara kita. Ramadan, mari saksikan jelata kami di Rio Ramadan. Lid. Gosokkan baju Abi. Hai. Alin gosok baju Abi. Bukan pasal Umi yang gosok baju Abi. Ada orang tu mogok. Tak mogok, sakit hati. Apa dah jadi? Alik dengar kalau orang curi hak Alik, Alik marah tak? Sakit hati tak? Correction. Sorry saya tak curi. Saya ajak Hashim dengan Mahmud kerja dengan saya. Read my lips. Ajak. Bukan curi. Dah lah, Abi. Tak baiklah gaduh-gaduh bulan puasa ni. Abi pun satu. Kenapalah Abi pergi ambil pekerja Umi? Ramai lagi pekerja kat luar tu. Abi boleh je interview diorang. It's a free world, Lid. We are the world. Abi tak paksa. Abi ajak diorang yang nak ikut. Salah Abi ke? Sudahlah. Tak guna lain orang yang tak nak kalah macam awak ni. Umi balik lambat, banyak kerja. Staf kurang kan? Saya nak buka kat Jannah. Abi pun nak buka dekat Baham Shop. Lauk-lauk sana lagi. Delicious, marvelicious, fantasticolicious, zaz. Tak payah gosok. Abi. Umi. Abi Alin. Acim! Acim! Ya, Mak. Dah siap? Dah. Mak tengok. Wah, you are so happy. Sejak kerja baru ni, semangat. Ya, Mak. Acim belajar macam-macam pasal perniagaan. Acim boleh buka kedai sendiri. Dan Acim nak ambil pekerja bekas-bekas banduan macam Acim kerja dengan Acim. Asyik kerja aja. Bila Acim nak kahwin? No. Pasal kahwin, tolak tepi dulu. Acim nak balas jasa Mak. Mak dah banyak berkorban untuk Acim. Acim kena fikirkan masa depan juga. Acim susah nak cari Bila Mak carikan Nantilah. Bila Acim dah ready, Acim kasih tahu Mak Jangan lama-lama, Cim. Acim tahu. Umur Acim tu dah berapa sekarang? Macam mana ni? Dah cantik ke belum? Cakap. Lambatnya tulis. Kalau macam ni, sampai buka pun tak habis. Kak Pa cakap deliver. Macam mana spelling dia tu, Kak Pa? D. D. E. E. L. L. I. I. V. B. B yang macam perempuan bunting tu kan, Kak Pa? Betul. Cobaan. Sesungguhnya aku ni berpuasa, Ramli. Saya ni kan, Kak Pa, saya ni dah lama tak sekolah, Kak Pa. Spelling pun saya tak tahu. Saya tak ingat. Sebenarnya saya dah lama tak pegang pen. Nampak tak, Kak Pa? Saya ni biasa pegang parang, pegang besi, Sorry, Kak Pa, tersasul kat situ, Kak Pa. Ramli, benda-benda macam tu, Kak Pa nak Ramli buang jauh-jauh. Tahu? Kalau tak reti je tak apa, boleh belajar. Asalkan semangat mesti kental. Dan jangan malas. Saya promise tak malas, Kak Pa. Cuma saya ada slow sikit lah, Kak Pa. Kat mana kita tadi? Sini. Kak Pa. Nanti dulu. Apa, Ramli? Apa yang awak tulis ni, Ramli? Itu kan van, Kak Pa. Kak Pa kan nak deliver. Nampak arrow tu? Pergi blok 289D. Nampak pokok tu. Arrow pergi kat pokok sebab van nak park kat pokok. Kak Pa full, Kak Pa. Kesian, panas dia.
Kat mana ni, Bi? Tunggu. Kat belum ni? Okay, sekejap. Ready? Jadi. Tada! Inilah rempeyek fusion Muna. Kenalkan Kak Mila. Halo. Dialah yang bancuh, dialah yang goreng, dia pun yang packing. Ni. Ni. I mati-mati ingat you yang goreng rempeyek ni semua. Sorry. Tapi idea datang dari I. Bukan AI, Nak pakai tepung apa? Dalam rempeyek nak letak apa? How to pack, how to fry. Everything come from here. Yelah. Itu semua part teori. Part praktikal you tolak kat Kak Mila. But ideas are expensive, you know. Bi, you belum start jual rempeyek ni pun. Mana nak cakap duit bayar Kak Mila? Modal I pakai dari duit simpanan I sendiri lah. Nanti hasil jualan dah rolling I bayarlah Kak Mila. I belum start. I dah dapat 200 tempahan, okey? I kan influencer. Dah lah, jangan banyak bising. You kena tolong I. Bi, I mana tahu goreng rempeyek? What's a fiancé for, right? Oh. Ingat, sepanjang Ramadan ni, you kena tolong I. Hello, Umi. Ada apa? Alif kena tolong Umi tau. Ada banyak barang-barang bantuan nak kena hantar. Puasa dah mula. Tapi barang satu pun belum hantar pada keluarga yang susah. Tak ada orang yang boleh tolong Ramli. Kalau Tuan Jamaluddin dengar, dia mesti mengamuk. Alif tolong Umi ya. Tolong Umi ya nak. Cap. Okey. 12 botol. Ini beras. Tuan Haji. Ah, Ada orang nak jumpa Tuan Haji. siapa? Ustaz tak? Kalau tak, awak handle aje lah. Dia nak cakap dengan Tuan Haji sendiri. Kalau nak bual-bual, nak tanya kenapa saya keluar daripada Persatuan Jannah tu, saya malas nak layan. Saya ni kagum tengok Tuan Haji dah keluar dari Persatuan Jannah pun masih ada yang cari. Biasalah. Tahu tak apa? Orang baik, mana saya pergi pun, mesti ada orang cari punya. Ayolah. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji. Apa khabar? Baik. Kenal saya lagi tak? Saya Halim lah. Dari travel agency Cahaya Iman. Apa pula tak kenal? Ya. Saya mesti kenal punya penyokong kuat Persatuan Jannah. Cuma saya tak perasan tadi, Cik Halim nampak macam kurus sikit lah. Saya amal gaya hidup sihat. Saya datang ni sebenarnya minta tolong. Apa dia? Saya dah tak dekat Persatuan Jannah lagi. Isteri saya sekarang pegang kat sana. Saya datang ni bukan nak cakap pasal Persatuan Jannah. Saya datang nak order makan. Tak puasa ke? Bukan tu. Saya nak order makan untuk pekerja asing. Jadi saya nak order 100 bungkus tiap-tiap hari sepanjang bulan puasa ni. Boleh? Alhamdulillah. Boleh. Apa pula tak boleh? Esok mula ke? Ya, betul. Lagi satu. Ada lagi? Ya. Sekejap. Jom. Saya catatlah. Aku lupa. Sekejap, Apa dia tadi? Gini. Saya nak jamu iftar pada rumah orang-orang tua. Iftar untuk orang-orang tua. Macam Cik Halim ni lah. Lebih kurang lah. Ya. Saya nak buat iftar, buat catering. Ala buffet. Catering ala buffet, okey? Yang ini untuk 150 orang-orang tua di rumah tumpangan Merpati Putih. Merpati Putih yang dekat Jalan Aziz Boncet tu? Ya, betul. Tiap-tiap hari. Dan daripada saya belanja bukan-bukan, ada baik saya sedekah. Apa yang Cik Halim buat ni dah baik sangat. Bila kita meninggal, semua harta kita tinggalkan. Tapi duit yang Cik Halim sedekahkan, itulah yang akan kita bawa sampai ke mati. Alhamdulillah. Betul tu. Kata-kata ingatan beginilah saya tak dapat sejak Tuan Haji tak ada di Persatuan Jannah. Biasalah. Nak makan apa-apa? Saya belanja.
bulan puasa. Saya lupa. Minta maaf. Jadi, okey eh? Okey. Deal. Okey, deal. Banyak ni. Ramli, tak habis lagi. Ada dari atas sampai ke bawah. Apa ni? Beras tak cukup lah, Kak Pam. Barang semua masih banyak. Tak mungkin. Sponsor bagi kita lebih dari cukup. Macam manalah tak cukup dalam satu plastik ni? Ha? Ada 2 bungkus beras. Ish! Yang ini tak ada. Macam mana awak kerja ni? Mi? Kenapa ni? Umi ada 300 paket nak hantar petang ni. Banyak yang lagi belum pack. Yang dah pack kena cek balik. Saya ni confused, Kak Pam. Barang semua banyak. Mata saya ni teror dah ni. Si Ramli ni cuma pack 3 bungkus saja. Alah, matilah kalau petang ni tak boleh hantar. Mi, ini kalau Alik tolong pun tak sempat tau, Mi. Kalau gitu, saya panggil kawan-kawan saya datang. Kalau gitu, saya pun boleh buat shout out. Suruh orang tolong. Hello, beautiful people. #It's Muna Nomina here. Muna nak minta tolong sikit lah. Siapa-siapa yang nak tolong buat amal kat Persatuan Jannah? Sini. Susun je barang-barang kat plastik. Muna perlukan 3 orang aja. Bolehlah kalau tolong dapat repeat fusion free. The road to Jannah. Anda dapat buka puasa di Persatuan Jannah. DM Muna, okey? Okey, #Muna Nomina signing off. Signing off. Kak Pa? Kak Pa, lain kali kalau perlukan bantuan, cepat-cepat telefon kita tau. Kita garanti datang tolong punya. Betul tak, Zaid? Bagus. Daripada kita buat tek mata kat rumah, baik kita buat amal. Lega rasa hati Kak Pah. Agus, Zaid, kerja sukarelawan ni tak perlu dijemput tau. Kalau korang senang, ada niat nak membantu, datang je. Nasib baik tau korang datang. Kalau aku buat kerja ni seorang, boleh jadi biol. Muna? Volunteers pun tak nampak pun. Mi, last minute sangatlah. Orang tu ramai tengah kerja kan. Umi rasa kan kalau diorang tak datang pun tak apalah. Kerja pun dah nak habis. Ya je. Dia cari sikit. Kasih rempeyek free pun tak nak datang. Cakap je loyal fans. Bi, kita nak buat kerja baik ni tak boleh paksa. Ini semua harus datang pada hati yang ikhlas, Bi. Abi yang DM cakap nak datang, patah hidung pun tak nampak. I know, Umi, you mesti fed up dengan I. Bi, I bimbang kalau Umi nak kita putus tunang. Oh ya Pak, bisa diatur Pak. Iya, makasih ya. Sip. Bye-bye. Masuk. Kali ni catering untuk iftar 200 orang setiap minggu. Macam terror tak? Catering 200 orang Ya. Banyak tu. Mampu ke kita buat order banyak gini? Ini baru sikit. Kacang ni. Korang bertiga, takkan tak boleh handle. Ji, ini je ke awak punya kontak? Ya, ada ramai. Habis, mana yang lain? Call lah. Kita punya target ni belum sampai. Raya, bonus korang nak tak? Ji, awak kena cari lagi kontak-kontak awak. Jadi kalau masuk besar, bonus yang akan datang nanti lagi besar. Sekarang saya nak pergi jenguk catering saya kat Tampines. Tuan. Ji pergi, Ji balik. Hari tu ada order. Hari ni ada order lagi. Dia cakap tak cukup. Meluap-luap hati aku. Gua nak meletup aja ni. Okey.
Confirm ni, Umi tak balik buka. Tak sempat. Umi mesti banyak kerja. Yalah. Dulu waktu Abi jaga, tak pun buka kat sana. Sempat balik rumah lagi. Dulu waktu Abi banyak pekerja bawah Abi. Sekarang, staf Umi boleh kira pakai jari Abi. Dia kan ada 3 musketeers tu. Si Ramli Batik, Agus sama Zaid. Diorang tu sukarelawan je Abi. Bukan pekerja tetap macam Mahmud ke Abang Hashim B tu yang Abi dah sauk. Mula tak boleh sen nampak? Apa susahnya sangat nak cari pengganti? Ha? Kalau Abi ketik sekali 10 datang. Sas. Itulah. Nak sangat jadi pengerusi kan? Nak senang Alid. Umi ada ajak Alid kerja dengan dia? Tak ada. Bagus. Buat apa? Tak ada faedah. Tolong-tolong free aja. Bukan ke Abi yang kata tolong-tolong kat Persatuan Jannah, muka boleh bertambah lagi bercahaya lah. Boleh dapat bidadari syurga. Boleh dapat macam... Dah. Pukul berapa dah ni? Buka radio. Kita tak tahu pula dah azan ke belum. Pergi cepat. Tapi takut terminum pula air nanti. Abi, sorry. I lupa nak beli tepung. Tolong belikan. Ni apalah. I nak buat live. Live tepung lah. Itulah. Aduh. Hello semua. It's Muna Nomina here. Cuba tekan Muna kat mana? Kat pasar lah. Nak beli bahan-bahan untuk repeat batch yang akan datang. Orders for repeat fusion. Oh my God, so overwhelming. Tak boleh cope. So, jangan marah kalau Muna tutup order siang-siang. So, tunggu apa lagi? Cepat order sekarang. Atau pergi ke Persatuan Jannah. Muna ada booth kat sana. Okay? #Muna Nomina signing out. Bye. Love you all. Muna. Hai. Apa khabar, Muna? Alhamdulillah. Cuma sibuk sikit je lah. Nadim macam mana? Nadim kat rumah. Itulah, Aunty beli barang nak suruh dia masak masa berbuka nanti. Nak suruh dia masak gulai ikan kembung. Semalam dia masak spaghetti. Tapi itulah, dekat Aunty dengan Uncle tak boleh nak terima. Nadine mana tahu masak lauk Melayu, Aunty. Makan tu pandailah. Ish, tak boleh macam itu. Mesti nak belajar. Lagipun suami dia Farish minat sangat masakan western. Dari kecil lagi, Aunty dah galakkan dia makan makanan Melayu. Lidah, kalau dah melekat dengan sambal belacan, mana boleh lari, kan? Okeylah, Aunty nak cari barang lagi lah. Okey. Muna, kalau Muna nak rasa masakan gulai Nadine, datanglah berbuka, okey? Pergi dulu. Babe, OMG. Aku terserempak dengan mak mertua kau. Dia nak kau masak gulai ikan kembung. What? What's that? Gulai ikan kembung? First time I dengar. Habislah aku, babe. Aku rasa kau kena gulai dengan mak mertua kau. Aku mesti cari excuses. Tapi apa Nadine? 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 Nadine tidur Nadine? Ibu dah balik? Badan Nadine tak sihat lah, Ibu. Tiba-tiba demam. Kepala Nadine berat sangat. Ish, macam teruk je Ibu tengok ni. Ibu suruh ayah hantar pergi klinik Tak payah. Tak payah. Nadine, nak pergi mana ni? Nadine nak pergi masak untuk buka lah, Ibu. Nadine, tadi kan Ibu nampak Muna kat pasar. Dah. Nadine tak payah masak hari ni, okey? Nadine pergi berehat.
Ya? Nadine pergi baring dulu ya, Ibu. Kepala Nadine pusing. Macam gasing. Pergilah, pergi berehat. Masuk bilik. Beb, mak mertua aku termakan dengan plan kau. Yes, hari ni kita kena masak. Wah, Nadine nak masak apa untuk buka? Nadine tak masak. Ha? Saya yang masak hari ni. Dia kata dia demam. Pusing kepala. Lagi tadi, terperap aja dalam bilik. Saya rasa dia boleh tengok. Ha? Awak ni. Tak baik awak tuduh menantu kita macam tu tau. Awak jangan banyak cakap lah. Ha? Waktu saya muda-muda dulu, awak lupa saya pening ke, sakit ke, pusing ke, demam ke, saya tu tak kena masak tau. Kalau ikut kata saya kena masak juga lah hari ni. Nadine dah baik? Dah tak pusing lagi? Nadine masih rasa tak sedap. Nadine rasa Nadine makan ubat dululah. Ya baik. Jadi nanti Nadine boleh masak. Nadine. Jangan batalkan puasa. Sayang, kejap lagi nak buka. Nadine berehat. Biar ibu je yang masak. Nanti buka, awak masakkan bubur, okey? Terima kasih, Ayah. Alah, lain macam je menantu kita tu. Dia mengandung ke? Kalau dia mengandung, awak jangan keras-keras dengan dia. Nanti apa pula jadi dengan cucu kita? Awak, kalau dia mengandung, dah tentu dia bagi tahu kita. Faris pun dah kasih tahu kita. Kesian saya tengok si Nadine tu. Kita cancel sudahlah. Misi kita nak suruh dia masak di bulan Ramadan. Cancel sudahlah. Cancel? Mana boleh cancel? Ha? Awak sanggup ke tengok Faris tu terus-menerus makan nasi bungkus? Okey. Satu Dekat. Terima kasih. Orang. Satu. Terima kasih. Hai, Kak. Okey. Satu. Terima kasih, Kak. Boleh kasih saya lagi satu paket tak? Anak saya ramai. Boleh, Kak. Apalah tak boleh. Maaf tak boleh. Dalam borang ni awak tulis 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Ya, betul, Puan. Tapi anak saya ni dia kuat makan. Kalau dia makan nasi, dia berterabur kat lantai. Saya nak suapkan dia, tak mau pula. Jadi saya kena sedukkan dia nasi lagi. Selagi dia tak kenyang, selagi itu dia takkan berhenti makan. Kalau dia masih lapar, dia mengamuk, dia hentak-hentak badan dia. Itu bukan masalah kurang beras. Itu awak kenalah disiplin anak awak. Tolonglah saya, Puan. Saya ni orang miskin. Maaf, Puan. Kita kena ikut senarai yang ditetapkan, ya? Betul ke tak boleh, Puan? No. Kak Bah, kasihlah Kak Bah. Kesian. Tak boleh. Sebab kalau awak layan satu, nanti yang lain ikut. Cik Juniper, mari sini sekejap, saya nak cakap. Saya tengah sibuk ni. Sekejap lagi. Sekarang. Kak, satu je. Terima kasih. Kak lawa kat cermata. Ya, Tuan Haji. Ada apa?
Cik Juniper, saya kurang senang dengan cara awak layan perempuan tadi. Apa yang saya dah buat? Awak tolak permintaan dia bulat-bulat. Saya ada sebab kenapa saya tolak. Saya kena ikut senarai yang dah ditetapkan ni. Lagi pula, saya kena tegas. Kalau saya turutkan permintaan dia tu, yang lain tu mungkin tak dapat bahagian. Awak harus bertindak mengikut keadaan. Saya dapat rasakan yang dia terdesak sampai terpaksa terbakar muka. Minta lagi. Satu lagi. Saya terima panggilan dari beberapa penerima yang mengatakan mereka tak terima harbuan mereka. Oh, saya sedar tentang tu. Ramli dah hantar. Tapi ada beberapa penghuni yang tak dekat rumah. Jadi, Ramli dah kasih surat pemberitahuan untuk diorang semua datang sini untuk ambil habuan. Tapi nampaknya macam tak ada orang yang datang. Jadi, saya simpanlah semua kat dalam stor. Awak tahu kan kebanyakan mereka tu orang-orang tua, sakit-sakit. Ada yang kurang upaya. Bukan senang mereka datang ke sini. Hari itu saya jumpa pengerusi persatuan yang dah lama bekerjasama dengan kita. Dia sedang usahakan satu projek. Tapi bila saya ajak dia bergabung dengan Persatuan Jannah, dia keberatan pula. Kalau diorang tak nak bekerjasama dengan kita, nak buat macam mana? Persatuan Jannah perlukan kerjasama mereka. Saya nak hubungan kita berkekalan sama seperti masa Tuan Haji Hashim ada. Awak faham? Your laksa. Okey, Shin. Mut. Barang dah siap. Siapa nak pergi hantar? Hari ni, driver kita MC. Mut, kau hantar barang ni semua, eh? Akak nak tengok van tu tersangkut kat pokok ke? Kasihlah kunci. Saya mana dia sing mandu. Akak ni pun. Shin, kau? Saya? Saya kayu basikal je. Loh. Habis macam mana? Mana yang tahu? Takkan pergi cari kawan. Ni apa ni kecoh-kecoh ni? Kenapa? Tuan, ni barang dah siap. Tapi tak ada orang nak hantar. Kita tak ada lesen. Okey. Sekejap. Saya cari orang sekejap. Apa nak lesen pun tak ada. Halo, Alip. Hello, Abi. Alip boleh tolong Abi tak? Bila? Sekarang lah. Hai, sekarang? Alip kan belum start kerja lagi. Abi, memanglah Alip belum start kerja bulan ni. Tak boleh. Alip dia kerja dengan Umi dengan Muna. Bi. Tetap tak boleh, Bi. Alip ni schedule very tight. Sorry, Abi, Bye. Semalam tu, diorang kena goreng sampai hangus. Aku menggigil. Ayah aku sampai nak bawa aku pergi klinik. But terus terang, ayah aku tu memang senang kena kelentong. Kau tahu, dia ingat aku mengandung. Habis hari ni kau nak try apa trik pula? Be careful, jangan sampai pecah lubang. Itulah yang aku takut, babe. Faris pun cakap dengan aku, suruh surrender. Masak je. Actually, aku setuju dengan cara ibu kau tu. Dia nak kau pandai masak. Sekurang-kurangnya Faris boleh rasa air tangan kau tu. Lauk Melayu susah lah, babe. Kau spaghetti, campak, sprinkle, campak. Dah siap. Alah, udahlah je lah. Ikut buku, ikut video yang aku hantar ke hari tu. Mesti boleh punya. Sampai bila kau nak lari, nak kasih alasan? Buta ke kau? Tak nampak kau orang tengah kayu basikal? Sorry, tak nampak. Kalau aku langgar kau tadi macam mana? Kalau aku punya basikal rosak, kau nak bayar? Hoi! Orang dah cakap sorry, kau masih nak bising Kau diamlah. Apa diam? Aku siku kau punya jago baru kau tahu kau tengok Ni tempat orang jalan, bukan untuk basikal. Jadi sebelum aku call polis, kau belah. Belah!
Makcik okey? Okey. Terima kasih nak. Nasib baik ada anak. Kalau tidak tak tahu apa dia buat dengan makcik. Orang macam gitu memang tak ada kasih muka. Ya lama macam nak sekil aja, kurang ajar betul. Dengan orang tua pun dia nak bully. Cik tak apa-apa? Tak. Nama makcik siapa? Aisyah. Anak? Nama saya Mahani. Saya hantar makcik balik. Ya. Okey, mari. Pelan-pelan, Apa cerita ni? Sedap ni, Abi. Tak makan dia. Apa? Tak ada makanan ke kat Persatuan Jannah tu? Hari ni Umi masak special untuk kita berbuka hari ni. Apa occasion ni, Abi? Tak ada apa-apalah. Beberapa hari ni kan Umi sibuk masak cincai-cincai. Kesian Alip. Ni kira Umi bayar hutang lah. Mi, tapi siapa jaga iftar dekat Persatuan Jannah? Tuan Jamaluddin yang pandai cakap dan main suruh-suruh tu. Barulah Umi sedar habis sabar melayan Tuan Jamaluddin tu. Tak pernah komplain dengan Umi. Oh, baru awak tahu kebaikan saya, ya? Ya, bang. Dan abang juga yang pandai jaga hati orang-orang persatuan kita dan klien-klien kita untuk kerjasama dengan kita. Bertahun-tahun orang sokong Persatuan Jannah. Tahu tak apa. Dan abang juga yang boleh suruh diorang tu terus melekat dekat Persatuan Jannah. Jangan sekali-kali terfikir nak tarik diri, kan? Saya dah agak dah. Mesti ada daging di sebalik rendang. Mesti ada benda ni. Bang, tolong Pa, please. Tapi Mi, itu kan kerja susah. Abi boleh buat ni. Abi kawan baiklah dengan diorang. Ngam dengan diorang. Ngopi sama-sama, lepak sama-sama. Hashtag sama-sama naik. Tapi sistem dekat Persatuan Jannah tu kan dah stable kan? Jadi diorang bolehlah bersambung kerja dengan Umi balik. Sistem memang dah ada. Cuma diorang tak boleh ngam dengan pengerusi. Saya sebenarnya dah tahu. Cuma saya tak bilang awak. Takut awak tak boleh terima kan? Abang pujuk diorang lah. Diorang kata, diorang tak boleh kerja dengan perempuan. Leceh. Bang, kalau Pa boleh memimpin Persatuan Jannah dengan baik, abang juga dapat nama. Bagus pengurusi baru Persatuan Jannah tu. Siapa Oh, isteri Tuan Haji Hashim. Tengoklah macam mana nanti. Thank you, dear. I love you. To the moon and back. Berbulu telinga saya. Ayah, Ibu, cubalah. Yalah. Tak payah. Rasa sedap kan? Macam mana, Ayah? Sedap? Sedap, awak. Not bad. Very good. Ya ke? Sekarang Ibu pula lah try. Tak apalah. Ayah kan dah kata sedap. Cita rasa ayah dengan ibu ni sama. Sedap ayah, sedaplah ibu. Ya ke? Silalah Ibu. Ayah. Biar Nadine layan. Ikan. Ambil ikan. Tak apa. Nanti ibu ambil. Nadine, ayah nak pergi maghrib dulu. Abang, tak cuci tangan?
Tak payah kat atas saya cuci. Abang, saya nak ikut jemaah. Ah, ikutlah. Bang. Bang. Awak okey tak? Aduh. Perut saya ni. Aduh. Kuatnya bunyi meriam awak. Dahsyat. Perut saya ni. Aduh. Macam nak terburai. Awak pun satu. Kenapa awak tak tolong si Nadine tu masak? Kalau saya tolong dia, sampai bila-bila pun dia tak belajar, awak. Betul juga cakap awak tu. Apa pula dia masak besok nanti? Aduh. Nasib kita lah, awak. Alamak. Alamak, awak. Aduh. Macam mana? Diorang suka masakan kau? Bapak mertua aku kata, not bad, good job. Dan bila aku rasa masakan aku sendiri, sedap. Are you sure? Ya. Cuma sahur tadi pagi, diorang macam tak bermaya. Aku rasa diorang banyak buat ibadah. Aku nak masak lagi lah hari ni. Aku kena puji kau lah. Kau tak tahu give up. Habis macam mana nak pandai? Baru try sekali nak give up. Selagi ibu tak kasih aku thumbs up, selagi tu aku tak akan stop. Baguslah dapat thumbs up. Asalkan tak tangan up sudah. Satu hari nanti, aku ni akan ajar kau masak gulai ikan kembung. Free lah. Jom ambil. I nak dua. Selamat satu aja. Nak kasih rempeyek. Saya nak satu. Macam ni tak free ya? Sekejap. Kapan lalu? Excuse me. Ni 25, ni buy 2 get 1 free. Nak berapa? Ni Muna. Not Mina kan? Ni rempeyek yang fusion viral tu kan? Nak berapa? Saya nak 5. Nak 3. Saya nak 5. Berapa? 3. Saya kasih 2 tapi kena follow kat social. Boleh Awak boleh? Boleh. Okey. Berapa? Nak berapa? Cik Aisyah! Cik Aisyah! Cik Aisyah! Mana Cik Aisyah nak pergi ni jalan seorang-seorang? Entah Cik nak pergi beli lauk untuk buka puasa. Anak makcik kadang-kadang balik bawa makanan. Kadang-kadang tak balik buka kat rumah. Dah lah kalau gitu biar makcik pergi beli makan dulu lah kat seberang tu ya. Saya pun nak pergi sana. Nak ambil order untuk orang. Saya belikan Cik. Cik nak makan apa? Cik nak nasi, lauk-lauk Melayu. Tak ada ikut pilihan Mahani aja lah. Makcik tak cerewet lah. Pedas boleh? Lagi best. Nanti saya belikan ya. Kalau tak keberatan, malam ni buka kat rumah makcik lah. InsyaAllah. Ni ambil duit dia lah dulu. Tak apa Cik, pakai duit saya dulu. Saya pergi dulu ya. Si Cik. Baiknya kau, Mahani. Kak, ada 2 order kan? Ada. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Saya tak sengaja. Sorry. Tak apa. Awak tak sengaja kan? Kalau kita nampak, kan kita tak berlanggar. Saya tolong. Tak apa. Tak apa. Nanti saya angkat. Kalau gitu saya gerak dulu lah. Ada 2 delivery nak kena buat. Kalau makanan sejuk, kena komplain. Silakan. Saya pergi ya. Nampak apa tu? Oi. Tengok apa? Ni tadi ada... Tak jatuh tu.
Ada perempuan terlanggar aku. Hah? Langgar? Mana? Dia dah kelang kabut nak hantar barang makanan. Tapi dia minta maaf tak? Oi, dia minta maaf ke tak? Senyum pula. Ya. Sudahlah, angkat barang. Kau angkat barang. Angkat. Tada! Serupa tapi tak sama. Nadine, kenapa masak lauk gulai ikan kembung ni lagi? Practice makes perfect. Nadine akan cepat pandai kalau Nadine selalu masak. Nadine akan masak gulai ikan kembung hari-hari. Ibu rasalah. Kasih komen. Nadine boleh handle lah. Ayah setuju dengan cakap Nadine ni. Kalau Nadine tak selalu buat, macam mana Nadine akan jadi pandai, kan? Manalah tahu satu hari nanti bila Nadine dah terror, Nadine boleh jadi chef kat restoran ayah. Betul tak? Betul tu. Tapi sekarang selera ibu dah berubah. Semalam berubah. Semalam. Sekarang ibu tak suka yang pedas-pedas. Selera ibu nak makan lauk yang bening-bening pula. Tapi ibu janji, ibu kena ajar Nadine gulai ikan kembung. Nanti bila Faris balik, Nadine bolehlah masakkan untuk dia. Boleh, Mani? Boleh. Ni. Pelan-pelan, Mani. Slowly. Terima kasihlah ya, Mani. Hari ini temankan makcik berbuka puasa. Nampaknya anak makcik tak balik. Kalau makcik nak orang temankan makcik buka puasa lain hari, Mahani boleh temankan. Tadi Mani kata Mani duduk berdua dengan adik laki-laki Mani. Jadi dua-dua belum kahwin lah. Belum. Sejak mak dengan bapa meninggal, kita sama-sama janji jaga diri sebelum jodoh kita sampai. Lambat laun jodoh tu akan datang juga satu hari nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah balik. Ni kenalkanlah ni. Ni Hashim, anak makcik. Hashim, ini Mak Hani. Mani ni selalu tolong Mak. Rio. Apa yang Rio ni Entah, tak tahulah. Rio Ramadan lah! Nama aku Hashim Amin. Aku dipandang mulia. Akulah pula Hashim Bakat yang ada kurangnya. Di bulan puasa ingin kita cari pahala. Semua. Tapi banyaklah cobaannya Di antara kita. Rio Ramadan. Kalau nak tahu apa dah jadi,